Apa khabar semua? Dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda macam mana anda boleh tulis satu surat rasmi, tak kira apa pun tujuan dia, menggunakan AI dalam masa beberapa minit sahaja. Kalau anda kerja di office contohnya, maka menulis surat rasmi ni mungkin menjadi satu kebiasaan kepada anda. Biasanya kita akan guna draft surat-surat yang lama tu, kita akan copy dan paste and then kita akan adjust dia punya content tu untuk buat surat yang baru. Tapi bila teknologi AI ni dah datang, maka disebabkan sifat AI ni yang bersifat generatif, maksudnya dia boleh generate benda-benda baru, maka sebenarnya boleh kita nak gunakan dia untuk menulis surat. Jadi sebelum ni mungkin kalau anda dah terror buat surat, mungkin anda akan ambil masa 20 minit untuk draft surat baru. Tapi menggunakan AI ni anda akan dapat buat surat ni lebih kurang dalam masa 3 minit sahaja. Jadi saya akan tunjukkan kepada anda macam mana nak buat. Okey, jom kita tengok. Jadi first kali anda pergi je ke chatgpt.com. Chatgpt.com ni bagi anda yang belum familiar, akaun dia adalah percuma sahaja. Of course, kalau anda guna sangat banyak, maka anda boleh memilih untuk membayar supaya dia punya jumlah task yang boleh dibuat tu lebih banyak dan dapat akses kepada model yang lebih power. Tapi untuk setakat nak tulis surat ni, guna akaun percuma sahaja dah cukup. Sebab itulah ChatGPT ni sangat popular sebab dia percuma. Okey, jadi saya faham surat rasmi ni ada banyak jenis. Contohnya surat rasmi kalau kita nak memohon kerja, itu pun guna surat rasmi. Kemudian surat rasmi kalau kita nak menjemput seseorang untuk datang ke majlis kita. Jadi antara surat yang susah nak tulis ni adalah bila kita kena tulis surat kepada VVIP contohnya. Bahasa apa yang kita nak pakai? Ada apa-apa protokol ke untuk bercakap dengan VVIP ni? Jadi kalau nak buat sorang-sorang memang pening kepala. Jadi apa kata?